Apakah hukumnya kita menelan atau tertelan saki-baki air wuduk lepas berkoma? Kita ludah beberapa kali dah, tapi masih ada rasa sikit-sikit lah. Terima kasih. Baik. Dia ambil wuduk maya asar. Faham? Pas maya asar dia koma lah. Nah, mat madah berkoma itu sunnah. Nah, ketika apa benda ni berpuasa, masuk air ke hidung pun istinsyak sunnah juga. Dia menjadi perintah agama juga. Kemudian dia pun kehek dah. Nah, jadi mungkin ada sedikit air wuduk tadi, air paip yang duduk dalam mulut. Sebab bila kita kehek tak tubik 100%, tinggal 5%, campur dengan air liur, tertelang. Batal ke tak? Tidak batal. Yang batal ni memang jelas air itu bertakung di dalam mulut dan kita telang, itu batal. Yang susah nak jaga, yang payah nak pelihara kerana tak tahu air dia keluar habis ke tak. Nah, biasanya hak begitu kita tertelang sikit sangat. Al-qalil kal adami, kaedah fiqh kita bila sikit macam tak ada, maka ya'fu anhu, diberi kemaafan. Faham lagi?